Hai, Assalamualaikum. Nama saya Husnul Fahmi. Saya merupakan tenaga pengajar di Todak Academy. Hari ini saya nak share cara-cara untuk modeling sebuah rumah. Kenapa modeling? Sebab di Todak Academy kami ada satu modul iaitu modeling. Okay, jom kita tengok. Okay, jadi hari ini saya nak modeling sebuah rumah. Okay. Sebelum kita nak modeling rumah, kita memerlukan gambar rujukan. Jadi di sebelah kiri saya ni saya dah ada gambar rujukan. Yang pertama sekali untuk modeling satu rumah ni, kita kena tahu rumah ni bentuk apa? Bentuk cube. Jadi saya akan keluarkan bentuk cube, bentuk petak, yang saya akan cuba resize dia kepada saiz yang saya nak lah. Okay, seterusnya saya perasan dekat bahagian bawah ni memerlukan saiz yang kecil, ataupun atas ni bahagian sini dia kena dia macam nak kena besar sikit. Saya kena masuk dalam edit mode, ambil face ni, tekan GZ bawah di bawah sikit, boleh pendek sikit. Kemudian saya kena scale panjang sikit dengan scale Y, boleh panjang sikit macam ni. Okay, dan seterusnya saya tekan extrude tanpa pembukaan bahu, dan saya tekan scale Y, tolak dia masuk ke dalam bentuk base dia. Seterusnya saya dah boleh buat bahagian lain lah, iaitu saya boleh fokus kepada membuat tingkap, ataupun saya nak buat di bahagian kayu-kayu di tepi rumah tu. Saya akan letak warna Madeira. Ini. Okey dah. Macam ni. Siap. Cermin dah siap. Lepas tu kita nak buat cermin di sebelah rumah ni pula. Cermin senang sebab dia petak. So petak kita akan keluarkan plane. Satu yang menegak ni, edges yang melintang ni saya akan bevel pecah kepada dua line. Kenapa saya nak dua line? Ialah kalau kita tengok dalam gambar rujukan ni, dia punya line ni tebal. So saya akan tebalkan dia lah. Sekejap saya nak susun tu. Oh ya? Apa? Ya. Itu dah. Okey. Bukan. Yang pertama kita akan lepas tu mari siap. Okey, sekali lagi kita nak siapkan rumah ni. Okay, kita dah ada rumah, kita dah ada bumbung, dah ada kayu tepi-tepi rumah ni, kita pun dah ada tingkap. Okey, seterusnya kita nak buat pintu. Okey, bila saya rasa macam nak model satu cube ni kan, saya rasa macam saya kena sentiasa berada di view depan rumah ni, supaya saya boleh macam tentukan saiz pintu tu nak besar mana, nak lebar mana, tinggi mana pintu ni kan. Kita tengok pada view depan. So kita pakai scale Y lebar je. Scale Y sikit. Okay. Terus dah sampai. Dia bukan ni, kita lihat buah. Ini satu satu. Okey, sampai ada bintang tu. Kita ada bintang ni. Seterusnya saya akan ambil bahagian permukaan dia tu, kita extrude ke bawah. Extrude ke bawah. Yang macam ni. Madeira. Okay. Di bahagian pintu ni pula saya akan letak ini warna saya dah modeling lebih kurang 20 minit je. So kat sini awak boleh tengoklah ni hasil dia. Okey, jadi itu saja. Okey, macam mana? Best tak?
Jadi kalau awak join Todak Academy, awak bukan sekadar untuk modeling rumah, tapi bermacam-macam lagi awak boleh modeling. Awak boleh modeling karakter, awak boleh modeling robot, awak boleh modeling macam-macam. Jadi kalau berminat, daftar sekarang di Todak Academy.